Ramai orang masih jual beli emas di media sosial sebab konon nak dapat harga lebih murah. Tapi ramai tak sedar benda ni boleh jadi perangkap besar. Saya nak kongsikan ilmu yang di-share daripada Mahaguru Emas Tuan Syukur Hashim. Bagaimana skamer gunakan platform media sosial untuk tipu orang yang jual dan beli emas. Nampak mudah, tapi bila melibatkan emas, risiko dia bukan kecil. Sekali tersiap langkah, boleh rugi beribu ringgit, malah boleh terlibat dengan siasatan polis. Jenis pertama, scam floating check. Ini antara taktik paling lama tapi masih ramai yang kena. Caranya mudah, skamer menyamar sebagai pembeli. Dia kata dah bank in duit ke akaun kita dan bila kita semak memang nampak duit dah bertambah, tapi sebenarnya duit itu floating. Belum masuk pun sebab cek belum clear. Kita pun percaya, terus serahkan emas. Esoknya cek tendang, duit hilang, emas pun dah tak ada. Yang kedua, scam 3 penjuru. Yang ini lebih halus sebab dia tipu dua pihak sekaligus, penjual dan pembeli. Scammer akan cari orang yang nak jual emas, minta gambar, kononnya nak tengok dulu. Kemudian dia guna gambar tu untuk tipu orang lain pula. Katanya dia nak jual emas dengan harga yang murah sebab terdesak. Dia pun aturkan pertemuan, penjual dan pembeli jumpa. Tapi masing-masing tak tahu mereka sudah jadi mangsa. Pembeli terus bayar ke akaun scammer. Penjual pula tak dapat duit sebab duit tu tak masuk akaun dia. Akhirnya, dua-dua rugi. Emas ni nilainya tinggi, sekali kena tipu bukan ratus tapi ribu atau puluh ribu ringgit lesap begitu saja. Sebab tu kalau nak jual atau beli emas, buatlah urus niaga hanya dengan syarikat yang sah, yang berdaftar dan ada cawangan fizikal, contohnya Public Gold. Transaksi direkod, duit masuk terus, tak ada istilah floating, tak ada orang tengah.